Okey, so sekarang kita nak buat ujian rintangan bumi. So ni untuk power line kita dah tanam kat sini. Okey, tanam. So kita bawa dia terus pergi kat meter lah, kat sana tu. Meter. So ni untuk kabel kuning dia kat sini. Sini kurangan tanah. Kita tutup mana yang dapat je lah. Okey, pun dah clamp. Lepas tu road kita dah clamp. Okey, sekarang kita check bacaan dia. Okey, ni tak ni dulu. Pergi dekat earth voltage tu. Okey, check ni, check dia. Okey, tak ada voltage dalam tanah. Okey, okey, release dia. Okey, pergi 2000. Okey, check balik. Okey, 37 ohm, 38. Okey, release dulu. Release, pergi 200. 38.6. Okey, bacaan dia cantik. Okey, pergi ni 20. Okey, infinity. So, tak dapat lah sebab bawah daripada 20 kan. Okey, kita bacaan sebetul dia dekat ni lah, 200 ni. So, rintangan dia 38.6 ohm. So, kalau ikut spek ST yang baru, lulus lah. Bawah daripada 200. Kalau ikut yang lama, yang terbaik bawah 10 ohm. Kena tambah road lagi lah. So, okey, alhamdulillah settle. Sekejap.